Allah juga. Tapi Salman Al-Farisi dia bukan Arab. Dia musafir daripada Parsi datang ke Madinah. Islam, menjadi seorang yang baik Islam, bersusah payah. Dan itu semua ustaz-ustaz kita boleh baca sendirilah tentang perit maung Salman dalam menghadapi perjuangan untuk menemui akidah yang betul. Tapi pada hari dia mati, nak meninggal, pada pada waktu Sa'ad bin Abi Waqqas menziarahi dia, Sa'ad bin Abi Waqqas tengok Salman Al-Farisi, dia menangis. Kata Sa'ad, wa ma yubkika ya akhi, alaysa qad sahabta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa kada wa kada kada wa kada. Kata riwayat Ibnu Majah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pasal apa menangis wahai Salman dekat-dekat dekat-dekat akhir ayat ni? Takkah kau dulu telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takkah kau dulu jauh datang mengembara cari Islam? Tidak kau dulu Nabi sebut macam ni kat kau? Tidakkah macam-macam dia sebut? Kata dia, aku wama abki sabban lid dunya wala karahiyatan lil akhirah. Aku tak menangis kerana cinta dunia, tidak juga kena benci akhirat. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak sebut hadis ni rasa malu tak, tapi sebut bila malu kat diri sendiri kan. Kata Salman, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan fala arani illa qad ta'addait. Kata Salman, aku menangis sebab Rasulullah pernah buat janji dengan aku. Aku janji dengan Nabi. Aku rasa aku dah langgar janji Nabi ni. Kata Sa'ad, wa ma ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi janji dengan engkau? Kata Salman, ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada aku agar aku tidak mengambil dunia illa mithlu zadir rakib, melainkan dengan kadar seorang pengembara sahaja. Wala ara illa qad ta'addait, aku tidak melihat melainkan aku telah melampaui janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata rawi, bila Salman mati dia tinggal 29 dirham saja. Tu pun dia rasa dia ambil dunia lebih daripada yang Nabi janji. Nabi kata jangan ambil lebih daripada zadur rakib. Tapi bila kita tengok kereta kita tengok rumah kita rasa kita malu lah. Salman takut, Salman sedih. Dan inilah kekuatan para ulama. Saya tak kata orang Islam mesti miskin. Tuan-tuan boleh miliki apa yang tuan-tuan nak miliki daripada dunia yang halal. Allah tak marah. Saya tahu sahabat saya Sufyan di sana, dia ingin menjadi orang kaya besar dalam dunia ini. Allah tak marah. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Tak ada siapa nak pakai, tuan-tuan pakai. Saya kata nak pakai jubah Lotto ke, jubah Levi's ke, Lee Rubber ke, Lee Cooper ke, tuan-tuan pakailah. Kau cuma kalau Lee Rubber ni macam tu lah, duk bau lebih kurang. Tempat ni kan.